hari ni kan aku nak buat spot check tempat basking adik aku. Aku nak tengok apa barang yang rosak. Ya. Weh, zaman bila pakai stand macam ni kau ni? Orang sekarang zaman canggih. Aida pun pakai stand canggih. Mak pun pakai stand tau. Ya, main tau. 10 tahun lepas tau. Yalah, ni bukan untuk iling-iling. Nah, main ni. Bagi adik kau. Benda pula ni. Usyara sini. Ambut sing. Dah, kau tengoklah benda kebaikan kau. Aku rasa kau nak sangat benda ni. Aduh. Kau nak sangat benda ni. Aduh, sakit tak ai? Selagi kau bodoh lah jangan. Tengok. Apa benda ni? Kau bagi aku lampu apa? Yalah, kau buka dululah. Aduh. Oh. Stand ni canggih ni. Sekarang ni kat TikTok ni. Ni bukan stand yang aku idam-idamkan ke? Kau buka dulu tengok. Aduh. Tengok yang penting bagi tali USB charger. Nah, dalam ni aku tak tahu apa benda dalam ni. Aku nak buka. Nah, buka cepat. Ada apa aku tak tahu lah. Kau shaking pahal. Boleh nampak muka kau. Cantik siap. Dapat juga aku pegang. Lawa weh. Betul macam nak lock lah. Aku tak tahu lah kau buat dah dulu. Aku tak tahu. Ada banyak function tau. Ada banyak function macam mana? Aku pun main beli untuk kau sebab aku tengok hari tu kau usah-usah benda ni. Aku belilah untuk kau. Nyampang pula aku tengok stand macam tu. Sebab benda ni aku dengar cerita dia ada apa ni untuk lighting. Kalau kau nak rakam cerah sikit. Ya, semak ya. Ada lighting weh tu. Woi. Ada banyak mod. Banyaknya. Dia cantik weh. Ni kau kena letak ada tempat dia ni. Aku rasa ada tempat dia. Okey, tapi dia bagi dua tau guys. Ada dua. Siap ada cermin guys. Kau bolehlah cermin muka kau sendiri. Kau nampak tu? Apa yang best sangat dah benda ni kau nak? Tengok dia boleh jadi macam kamera Canon tau. Ada grip. Iyalah. Bapak smart gila. Lepas tu? Boleh tekan kanan kiri. Okey, faham. Lepas tu lagi? Lepas tu bertarik dia ke sini. Weh. Nampak? Boleh panjang. Wih, bestnya. Boleh Lagi banyak function daripada kau yang lama tu. Tu boleh macam ni. Walau weh, boleh lock lah. Boleh lock. Lepas tu apa lagi yang best lagi benda ni? Lepas tu dia ada quadrupod. Okey, boleh ada stand lah. Okey, faham? Quadrupod 3 kaki ni 4 kaki. Smart lah weh. Lepas dia rakam cantik sikit. Okey, lepas tu ada bluetooth juga. Lepas tu dia punya tadi button tadi tu. Mana tadi aku dah tak nampak lah. Nampak ni. Ini kau boleh cabut tau. Macam-macam guys sekarang. Wow, ni tu tak kat gambar lah, faham? Cabut, kau letak kat sini. Banyak function guys. Ini kau boleh tarik, kau boleh letak sini tau. Walau weh, smart weh. Lepas tu ni kau boleh sangkut kat beg, boleh travel mana-mana je. Cantik. Lepas tu yang pentingnya buka lampu dulu pula. So guys, kau tengoklah memang cantik gila. Function weh. Tak tanya aku beli kat dia. Beli dekat beg kuning. Patutnya kau tanya aku. Okey lah tu. Beli beg kuning. Dah, bye-bye. Dah. Semoga berbahagia dengan stand baru kau.